tugas utama kami adalah memfokus dalam memperkasa dan menjaga kewajikan lebih 224,600 masyarakat orang asli di seluruh Malaysia dengan pecahan 18 suku kaum yang mendiami sebanyak 853 buah kampung. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan Datuk Datin, saya sebenarnya baru dilantik sebagai Ketua Raja Papua ini bermula pada 15 Januari 2026 yang lalu, dan dibantu oleh dua timbalan saya, iaitu Tuan Insidi Mahat dan juga Tuan Saiful. Di Ibu Biaban, saya dibantu oleh Barisan Pengarah Bahagian, Penasihat Undang-Undang, Ketua Yang Komunikasi Korporat serta Integriti. Itu di bahagian Ibu Biaban. Dan sekitar itu pada yang sama, Japuah turut mempunyai 6 buah pejabatlah di negeri yang ditabirkan oleh seorang pengarah, iaitu di Selangor dan wilayah Persekutuan, di Negeri Sembilan dan Melaka, Johor, Pahang, Perak dan Kedah, serta Kelantan dan Terengganu. 6 buah jabatan. Japuah juga turut mempunyai pusat kecemerlangan akademik, iaitu di Putra Asli, di Puah, di Romping, dan pusat latihan payung umum di Kuantan yang menjalankan TVET di situ.